Assalamualaikum guys. Topik hari ni masih lagi dalam perihal sifat dan sikap kan. Untuk ketahuan tuan-tuan dan puan, emosi dan perasaan memang datang dalam diri kita bersama dengan roh kita. Memang dia automatik adalah kan. Ada sifat marah, sifat reda, kasih sayang dan sebagainya. Dalam hal ni kita kena pilih lah tuan-tuan dan puan. Nak pilih, nak masukkan yang mana satu. Dan hari ni Irfan nak terangkan huraikan tentang sifat reda, tuan-tuan puan. So reda ni adalah satu sifat yang mesti ada dalam diri kita sebagai seorang Islam. Kena tanamkan. Kenapa tuan-tuan puan? Sebab reda ni adalah, dia kira general lah daripada sifat-sifat yang ada. Kan antara sifat-sifat yang kuat yang ada dalam general dia adalah sifat reda, sifat ihsan, sifat ikhlas, kan, sifat sabar. Benda-benda tu memang kena ada dalam diri kita lah sebagai seorang Islam. So reda ni tuan-tuan puan kan, dia penting. Kenapa? Sebab dia dalam rangkuman rukun iman kan. Kalau anda lihat rukun iman yang ke-6, percaya pada qada dan qadar. Apabila sesuatu benda tu telah berlaku dan dia tentukan Allah Ta'ala sedemikian rupa, maka reda lah. Sebab Allah lebih tahu, Allah yang maha mengetahui kenapa sesuatu perkara itu berlaku pada kita. Kan dalam Quran pun Allah mengatakan sesuatu perkara tu mungkin kelihatan baik kan, dan kita rasakan baik, tapi tak semestinya baik untuk kita. Dan kadang-kadang sesuatunya benda tu nampak buruk kan, dugaan tu buruk bagi kita, tapi tak semestinya ia buruk bagi kita. Ia mungkin jadi baik sebab Allah yang lagi maha mengetahui. So dalam hal ini tuan-tuan puan kan, bila dah berlaku satu perkara tu kan, janganlah kita kalau aku buat A tak akan jadi B, kalau aku buat B tak akan jadi C. Tak boleh kalau-kalau tuan-tuan puan. Sebab kalau-kalau ini hanya akan membuka pintu syaitan. Itu cerita dia. Tapi kalau kita dalam fasa perancangan, tak ada masalah kan. Kita boleh pilih jalan A ke B ke C ke D ke E kan. Dan kemudian kita usaha dan kita doa, kita bertawakal. Dan kalau Allah tentukan kita dapat C, C lah kedudukan dia kan. Tak perlulah kita kata kalau kita buat itu, kita buat ni, dia akan jadi A. Tak, sebab Allah dah beri ketentuan kita dapat C. Bersyukurlah dengan C tersebut. Nampak tak tuan-tuan? So cerita tuan-tuan, contohnya lah, kalau kita nak makan mi goreng hari ni kan, nak makan mi goreng mamak. Kita pergi kat 10 kedai mamak tapi tak dapat mi goreng. And di punjung cerita kita cuma dapat nasi goreng je kan selepas pergi 10 kedai mamak. So kita bersyukurlah sebab hari ni rezeki kita dapat makan nasi goreng. Sedangkan orang lain nasi goreng pun tak dapat makan, mi goreng pun tak dapat makan. Tu tengok orang-orang kat Gaza tu. So tu cerita tuan-tuan. Tanamkanlah sifat reda dalam hati kerana kita seorang Islam. Dan semua itu berlaku kerana Allah Ta'ala bila ia telah berlaku. Wallahualam. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.